Bab larangan mencita-citakan kematian kerana sesuatu malapetaka yang menimpanya, yang menimpa seseorang itu. Dengan syaratnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali seseorang daripada kamu mencita-citakan kematian kerana sesuatu malapetaka yang menimpanya. Kalau dia hendak juga, maka hendaklah dia berkata, ya Allah, terus hidupkanlah daku selagi kehidupan ini baik untukku, dan ambillah nyawaku jika kematian itu baik kepadaku. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas daripada Nabi SAW, sama seperti hadis sebelum ini, cuma dia menyebutkan min dhurrin asabahu, bukan li dhurrin nazala bihi seperti tadi. Dari segi makna dia lebih kurang saja. Yang ini kerana sesuatu malapetaka yang mengenainya, tadi yang menimpanya lebih kurang. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Nadar bin Anas pada ketika itu, yakni ayahnya, masih hidup. Kata Anas, kalaulah tidak kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali seseorang daripada kamu mencita-citakan kematian, nescaya aku mencita-citakannya, nescaya aku mengingininya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Qais bin Abi Hazim, katanya, pernah kami masuk menziarahi Khabbab. Ketika itu dia telah pun diselarkan dengan besi panas sebanyak 7 kali dah di perut. Dia berkata, kalaulah tidak kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami meminta kematian, nescaya aku berdoa minta kematian. Dengan sanad satu lagi seperti itu juga, beberapa sanad tu support tadi juga. Seterusnya riwayat daripada Abi Hurairah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hammam bin Munabbih sebut ni beberapa hadis. Antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang daripada kamu itu mencita-citakan kematian. Yani nak sangat, ingin sangat kepada mati, dan jangan juga dia berdoa meminta kematian sebelum ia datang. Mana sebelum ia datang sendiri. Sebabnya apabila seseorang daripada kamu mati, terputuslah amalannya. Padahal orang mukmin itu umurnya tidak menambahkan kepadanya kecuali kebaikan. Sebab larangan mencita-citakan kematian. Nampak nak sangat kepada kematian kerana malapetaka yang menimpa seseorang. Kadang-kadang kita di dalam hidup ni macam itulah. Ketika sempit tu sempit sangat, rasa sempit dunia. Dia adalah keadaan-keadaan gitu. Kadang-kadang manusia ni bila sampai ke peringkat kemuncak, dia teruk sangat, runcing sangat, dia berasa baik mati. Dia sakit ke, dia susah ke, melarat, dia orang fitnah ke, orang ganggu dia ke, boleh macam-macam dalam kehidupan. Sampai ke peringkat dia berasa nak sangat mati, baik mati. Dia kata gitu. Dia tak tahu lagi hak di sana tu, tapi dia kata gitu. Melihat kepada hak dia duduk tanggung tu, yang dia derita itu, dia berasa nak mati. Tak boleh lah gitu. Sebab apa? Tuhan, kita tak boleh putus asa dengan dia. Tak boleh putus asa. Benda-benda lagu ni banyak berlaku sebagai pengajaran kepada manusia. Pada kita sendiri banyak juga berlaku. Ialah terutama kalau hak panjang umur tu lagi banyak dia mengalami. Hak sikit cara sikit. Jadi kadang-kadang bila sempit-sempit tu, kita duduk kamar kos kat tu dah kita cekik mati dah. Rupanya lepas selama mana pula boleh hidup selama. Kita ni kena tindih ke masalah. Lepas tu gam molek-molek tak ada apa-apa, menjadi kaya-kaya pula. Pada masa sempit susah juga berasa tak ada. Segala-galanya berasa kurang, hina. Berasa bukan-bukan. Lepas pada tu tak ada apa-apa. Itu pengajaran. Jadi siapa dia boleh buat gitu tu? Allah. Jadi kita minta dengan dia, jangan putus harapan dengan dia. Janganlah gitu. Paling tinggi, kalau kita berasa itu sangat, kalau kita berasa teruk sangat, kita kata gini. Inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dia kata gana, dalam riwayat mula-mula tu, Rasulullah SAW bersabda, jangan sekali-kali seseorang daripada kamu mencita-citakan kematian, nak sangat kematian kerana malapetaka ataupun kesusahan yang menimpanya. Kalau dia tak dapat tidak, ataupun dia nak juga minta, maka dia kata gini. Ini tak boleh lah, sekat ni je paling tinggi boleh kata, ya Allah, engkau teruskan aku hidup selagi hidup ni baik untukku, dan engkau ambillah nyawaku, engkau matikanlah daku jika kematian itu baik kepada. Setara tu. Paling gila, lebih lagi tak boleh. Nak minta kata matilah aku, tak boleh lagi. Biar matilah aku, ambillah nyawa aku, gitu tak boleh. Dia kena kalau kematian itu baik kepada. Sebab kita tak tahu.
Takut tak mati. Lepas tak mati tu, lepas tu hidup molek-molek tak ada susah pun. Lebih baik pun daripada hak dulu. Berapa ramai orang lagu tu menghadapi masalah dalam hidup ni kepada orang tu hak berkenaan je masa besar benar. Kepada orang yang sudah lalu dah, ataupun bukan berpengalaman, ataupun jiwa dia tu besar, dia senyum main, bagus tak tu. Nah, kita pun tu kasih budak-budak pun sedih bukan main dah, tak jadi kerja buat gapo dah. Besar adalah masalahnya kepada dia. Berasa terhina, berasa tak ada rega, berasa macam-macam, malu, macam-macam. Tapi kepada manusia dia tahu benda tu tak ada gapo pun. Tak ada gapo pun bagi dunia ni kadang-kadang. Pasal apa? Cara mikir kita tu lagu lain. Sebab itulah tak usah gaduh nak minta mati. Sebab tu dalam orang Islam ni tak ada cerita kalau kata bunuh diri, tak ada. Kalau ada tu teruk benar. Tu cara tak faham tu. Tak kenal Tuhan, tak ngaji. Kalau hak ngaji paling tinggi setara dia. Katalah gitu. Bukan tak boleh langsung nak melepas perasaan tu. Lepas. Tapi sekat ni, ya Allah, teruskan aku hidup sekiranya hidup itu baik untukku, dan matikanlah aku sekiranya mati itu baik untukku. Duduk situ. Senang. Tak ada rasa salah gelisah tak. Nak apa-apa pun gitulah. Letak situ. Senang. Minta sungguh minta. Tapi kalau benda ni baik untuk duniaku, agamaku, akhiratku, mungkin. Kalau tidak baik, tak sah. Walaupun kita nampak nak benar, tak sah. Dan kalau tak ada, tak boleh. Tersenang hatilah. Itu pilihan Tuhan. Itu untuk kita. Duduk situ. Bergantung dengan Tuhan. Baru senang lagu tu. Ikutlah di peringkat mana, peringkat kerja, peringkat jawatan, peringkat mana. Kadang-kadang kita tidak tahu agama sangat duduk situ. Kita tak tahu kita duduk situ tu boleh bawa pada tali gantung pun boleh jadi. Kita tak khabar. Pegang jawatan boleh berlaku. Kita tak tahu. Kalau benda ni baik untuk duniaku, agamaku, akhiratku, kau bagi. Kalau tidak baik, tak sah. Duduk situ. Lepas tu kita tak boleh. Tak boleh tak apa-apa hati. Kita Tuhan tak boleh. Kita minta ikhlas hati dan dengan dia. Setara tu baru senang jiwa. Kalau tidak serabut banyak dunia ni. Banyak dah serabut. Imam Nawawi ada sebut. Dalam hadis ni ada penegasan tentang terlarangnya kita mencita-citakan kematian. Nak sangat mati. Kerana sesuatu malapetaka yang menimpa. Berupa penyakit, kepapaan, kemiskinan, ataupun ujian. Ujian itu ujian musuh daripada musuh, ataupun lain-lain kesukaran dalam dunia ni. Tak boleh kalau hak dunia. Tapi kalau seseorang itu takut mudarat agama dia, ataupun akan terfitnah dalam agama dia, maka tidak makruh. Tidak terlarang hak tu. Mana kita boleh kata kalau agamaku akan terfitnah, aku ni akan bahaya dari segi agama aku ni. Tak apa kalau gitu. Matilah. Tak payahlah aku panjang umur. Panjang umur pun tak ada makna kalau gitu. Kalau jadi fitnah agama ni lagu mana? Jadi kita terpengaruh dengan ajaran sesat misalnya. Na'udzubillah min dzalik. Itulah fitnah agama tu. Pak kita mati dalam tu. Agama dia panjang umur. Itulah panggil fitnah agama. Misalnya, berapa ramai ulama-ulama salaf dulu kerana takut agama mereka terfitnah, dia doa gitu tak apa. Ni kalau hak dunia tadi tu. Tapi kalau hak dunia hak tadi, kata gitulah, hak itulah. Kemuncak dah tu. Tak boleh lebih daripada tu. Dah minta tak boleh marah-marah. Apa minta tu tak boleh lagi ni dah. Tak boleh lagi tu dah. Aku minta dah masa-masa makbul, masa-masa mustajab. Tak apa tak boleh. Dia kata gitu. Tak boleh lagi. Cara adab dia tu kena beralu. Jangan marah. Merendahkan diri kita, menghinakan diri kita. Duduk situ caranya. Dalam riwayat asal lagi seperti tu juga, cumanya dia kata min dhurrin asabah. Tadi min dhurrin nazala bihi, maksud dia lebih kurang. Kerana malapetaka yang mengenainya. Tadi yang menimpanya lebih kurang. Lepas tu riwayat daripada anak Anas, Nadar bin Anas, dia kata kerana anak dia kaya, kalaulah tidak kerana Rasulullah SAW bersabda, jangan sekali-kali seseorang daripada kamu mencita-citakan kematian. Kalau Nabi tak kata begitu, nescaya aku mencita-citakannya. Aku nak mati. Pasal apa? Engkau dia sangat dunia. Orang lagu ni dia gitu. Engkau dia sangat. Terutamanya kalau orang tua kan macam-macam lah masalahnya. Cuma kita tengoklah depan mata kita ada semua kan. Sampai 20 tahun sakit, bergantung dengan orang sepenuh. Tak boleh nak buat apa. Itulah dunia. Nak kata nikmat makan tak ada, nikmat tidur tak ada,
Tak ada kesukaan. Dunia hidup ni nak jalan, nak kita tengok. Jalan apa? Dah sakit lagu tu. Jadi hak tu lah nak suka-suka tak ada. Jadi kalau boleh lah mencita-citakan kematian, aku nak. Tapi tak boleh. Ikutlah lagu mana-mana. Tak boleh. Dia kena biar Tuhan sendiri ambil nyawa. Jangan kita minta, jangan cari pasal, jangan. Ini menunjukkan Islam mengajar kita supaya menghargai kehidupan itu. Hidup, nyawa, menghargai nyawa. Besar maknanya. Kalau selagi ada nyawa juga kita nak kebajikan, nak gapo boleh. Kalau dah tak ada nyawa, habis dah lah. Tak ada lah cerita, habis. Besar mana. Tapi kadang-kadang tahu Islam ni pun kadang-kadang tak faham lagi. Menghargai nyawa. Duduk makan, duduk minum, duduk buat benda-benda yang boleh membahayakan, mengancam nyawa dia. Kalau tidak pun mana hidup tidak sempurna lah. Pasal tidak beringat segala hak manis dah. Pagi lagi, tengah hari lagi, petang lagi, malam lagi dah. Segala pengaknya dah. Memanglah sedap. Tapi tak dah lama. Lepas tu kan habis. Jadi selesa juga. Kalau menghargai kehidupan tu, apa dia kita boleh buat kalau kita umur panjang. Banyak benda boleh buat. Tapi dah kalau tak ada ilmu, tak ada ngaji, tak ada gapo, kalau umur panjang pun saja ya. Kita sekurang-kurang je kita boleh berzikir, boleh ibadat, boleh hak ni, hak tak boleh hak tu. Tak boleh buat hal lain pun. Hak tu pun besar dah maknanya untuk akhirat kita. Kalau kita mati tak ada. Cuma kita tak nampak berapa banyak dalam hadis ni sebut. Kita baca-baca begini. Kalau kita baca tu, satu kali baca, satu pokok dalam syurga. Satu kali baca, satu pokok. Jadi kita sendiri tak ada. Hak tu pada ada. Untung dah kita. Paling tidak, paling kurang. Tak boleh. Ada dosa, apa minta ampun, Tuhan ampun. Bersihlah kita. Apalagi kalau boleh buat lebih lagi daripada tu, banyak benar. Riwayat daripada Qais bin Abi Hazim, katanya kami masuk pergi melawat Khabbab. Dianya sudah menerima kai sebanyak 7 kali di perut dia. Cara merawat zaman dulu dia pakai besi panah. Sakitlah selesa lah. Jadi bubak-bubak ni kalau boleh, alah kau tak sakit, tak serah. Hak tu lebih molek. Tapi ni 7 kali dah kena kai. Dia kata kalaulah tidak kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami minta doa, minta mati, nescaya aku minta doa biar mati. Tapi Nabi tak bui doa lagu. Mana tak boleh lah. Tu berat benar lah. Dia tak bui minta mati. Padahal saya setara tu Khabbab ni siapa dia? Sahabat. Hak ajar adik Sayyidina Umar dengan adik ipar Sayyidina Umar masuk Islam, ajar Quran. Itu dia nusuk bila Sayyidina Umar mari. Dia Khabbab ni. Jadi gitu keadaannya. Jadi orang-orang yang lebih sahabat-sahabat pun dia kena penyakit juga. Tuhan uji juga gitu begini. Pengajarannya dia pegang sungguh Pak Nabi Roya. Saya kalau nak kira setara tu juga. Jadi kalau zaman sekarang ni pun lagu tu juga ada tengah-tengah rawatan tu siapa jadi hitam kulit ni, siapa jadi muka dia gugur rambut, jadi botak. Dah kena berapa kali kemo ataupun lain-lain rawatan lagi. Jadi 7 kali kena kai. Kai tu pada pakai besi padah tu lah. Sampai itu. Riwayat daripada Hammam bin Munabbih, dia kata hak ni hak Abu Hurairah cerita ke dia. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang daripada kamu mencita-citakan kematian, dan jangan dia doa minta kematian sebelum kematian itu sampai kepadanya atau datang kepadanya. Sebab apabila seseorang daripada kamu mati, terputuslah amalannya. Sebab tu jangan minta mati. Bila mati tak ada lah amalan kita. Minta panjang umur tak apa, tapi panjang umur dalam taat, dalam ketaatan, panjang umur dalam kesedaran dan keinsafan. Itu tak apa. Sebab tu Nabi tak boleh doa minta mati. Biar dia mari diri lah. Biar dia mari. Sebabnya kalau mati, putuslah amalan seseorang. Sedangkan orang mukmin ini umur dia tidak menambahkan kepadanya kecuali kebaikan. Kalau orang beriman sungguh, dia kau panjang umur kau boleh, dia kau banyak benda kebajikan dia buat. Gitu sifat. Kita tak serusing lah. Kalau dia panjang umur takut-takut dia buat jahat, kita fikir gini. Kalau dia masa muda dia boleh kawal diri dia, tua lagi dia takut nak mati. Bila-bila masa saja nak mati. Lagilah dia jaga, dia kira nak buat kebaikan. Gitu. Umumnya orang mukmin kalau dia bertambah umur, dia pun bertambah dalam kebaikan. Ada juga jaga-jaga tidak berlaku gitu tu sebagai peringatan kepada kita. Sebab peringatan tu benda besar juga, penting juga. Ada orang alim patut jadi balik. Ada nak suruh peringat. Sebab peringatan itu penting. Sebahagian bukan makna orang mana ada kemungkinan besar lah bagi 2 50 ada gitu. Sebab itu sebelum pada nikah kita jumpa dah Imam Nawawi kata tu jaga-jaga jaga-jaga hak biasanya tidak gitu. Cuma jaga-jaga itu penting sebagai peringatan. Sebab kata orang
Orang mukmin umur dia tidak menambahkan kecuali kebaikan. Jadi kita jangan nak mati, jangan minta doa nak mati, tak boleh. Tuhan tak kena. Nabi larang. Sebab apa? Setiap saat kita tu ada manfaatnya, ada faedah untuk kita. Setiap saat tu kita boleh buat kebajikan. Kalau tak boleh gerak lagi dalam hati, ingat Tuhan. Baca dia zikir, doa, baca dalam hati. Tuhan tahu. Orang lain tak dengar, kebajikan juga tu pun. Kebaikan juga. Duduk situ baru tenang. Kalau tidak, kita tengok orang kafir kan. Kadang-kadang kita nampak orang Islam pun ada juga berlaku gitu. Tak ngaji lah. Tak ngaji, tak kemah iman, tak kuat iman, dia akan jadi lagu tu lah. Bunuh diri tu lah. Kalau orang kafir mudah benar bunuh diri. Main-mainnya dia. Kita orang Islam tak boleh. Sebab ingat ni